Hai, Assalamualaikum. Semua sihat? Tak jadi dekat Selangor tu, dekat Bukit Tagar tu. Tak jadi buat kandang babi ya? Tak jadi? Allah. Betul tak jadi? Jadi ke jadi? Jadi ke tak jadi? Tak jadi kan? Tak jadilah. Oh, jadi gagal lah nak menjadikan pot apa? Pot nak tutup lubang-lubang tikus tu ya? Lah, tak makin membiak lah tikus-tikus kat lorong-lorong situ. Yelah, yang kan kat kawasan situ, itulah sebenarnya pusat yang memasuki, yang mengeluarki, gitu. Kat situlah. Kan kalau ada BABI kan bau busuk. Kan? Jadi siapa yang nak pergi kawasan busuk-busuk tu? Orang nak berkawan tempat busuk-busuk pun tak nak. Yelah. Kena kulit nanti idea. Yelah kat situ lah lubang-lubangnya. Kalau dulu lubang tikus, sekarang lubang babi dah jadi. Itulah yang ramai sangat ni. Itulah yang berkeras-kerasnya. Nak masuk kat situ juga. Nak suruh. Kalau makin besar, makin terlindung lah. Segala-gala lubang ada kat situ. Allahu Akbar. Tak ada orang yang menyentuh kan? Kan? Ke kawasan apa kat situ? Cuba pergi jauh sikit. Kawasan apa? Iyalah kan. Kena hantar dululah. Kat situ lah lubang-lubangnya. Keluar masuk. Dulu lubang tikus orang panggil. Kalau ada babi tu lubang babi dah orang panggil. Tapi tak boleh kan? Macam gini Sultan Selangor. Ada lagi berani kata power sangat menteri-menteri. Tak akan ada yang lebih daripada Sultan. Tak akan ada lebihnya selagi kalau Sultan tak berbunyi. Yang tu lah. Pakatlah pula duk cari. Raja pula yang salah. Lebih dia orang ni. Itulah. Tak jadi Confirm.